Kemunting Industrial Park. Ini macam kawasan industri Kemunting. Plaza Tol Taiping Utara, nama dia. Ini tak sepatutnya kontainer, tapi tahu benda apa yang dia bawa tu besar Ini camp Aska. Oh, itu yang tadi di sana pun gitu, Pak. Kita zoom sikit jalannya. Oh, tu dia. Ini traffic light masih merah. Aska tentara. Lanjut lagi perjalanan kita. Assalamualaikum. Selamat menjelang tengah hari kalau ni. Sekarang ni lah kita lah. So panas lit. Tu sebelah sana Camp Aska. Terpaksa juga lah ambil mengarah macam ni. Tu Camp Aska. Kita melanjutkan perjalanan ke destinasi yang lain. Ini sekarang kita masih lagi Taiping. Allah, ambulan. Tak move on lagi dengan ambulan. Tak dapur rasanya dengar suara siren ambulan. Masih lagi di Taiping. Kita nak keluar ke Lebuh Raya. Kita masuk Lebuh Raya apa ya? Lebuh Raya Utara Selatan. Lagi balik. Nak menuju ke itu kan, Jembatan Pinang tu kan. Kita masih Lebuh Raya lagi tu. Kita nak keluar menuju Lebuh Raya. Perjalanan kita memakan masa 1 jam lebih. Tu tadi Camp Aska. Memang Kemunting ini tempat area Camp Aska semua. Katanya tak boleh ambil gambar, tapi belah luar je lah, belah pagar je lah. Tutup. Aduh, motor ni. Oh, tu. Tak boleh. Lanjutan daripada video yang tadi kan. Tadi kita dah pergi ke Tasik. Tu Petron atau apa? Petron kecil ke besar? Kita tak pusing-pusing bandar. Dulu memang tak jumpa ke tak? Sebab dulu kan kita besar sikit. Ada ATM. Ada. Tapi tak tahu lah ATM apa dia. Sebab biasanya Petron ini kalau dekat sana kita kan Maybank. Kuning tu Maybank ke? Oh, Maybank ya? Entah. Kan dia ke je pak. Situ pak. Tepi. Tepi situ. Kita ke stesen minyak dulu ya. Petron. Okay, dah keluar dari stesen minyak tadi. Ada perlu. Nanti chicken rice heritage Melaka. Ni kita lanjut lagi perjalanan kita. Kita belum masuk Lebuh Raya ni. Express Kemunting Raya, Medan Selera Kemunting Raya. Ni kita sampai pula traffic light. Tak boleh nak ke depan sangat sebab ada kereta. Kang nak ini kan pula. Alah. Okey, kita dah jalan lagi. Banyaknya traffic light kat sini ternyata. Oh iya, apa itu dah masuk itu. Kita nak masuk ke baru kita jalan di sini juga kan. Naik ke atas jembatan. Ini Taman Kemunting Bestari. Panas lagi apa? Nak ambil yang ke bawah tepi sana pun tak nampak sangat. Duduk dalam kereta boleh lah. Nampak. Naik ke atas macam jembatan. Bawah tu stesen kereta api. Ini jembatan, bawahnya kereta api. Kereta api tu sana itu. Tu konsep. Biasanya konsepnya ada ni. Bank dalam tu banyak. Tapi seberang sebelah sana. Kalau di
Penang terus tu ada je pak Kuala Penangnya. Sebelum tu lah belum sampai. Kita tunjuk jalan je lah ya. Sebab tadi dah turun, dah dekat Tasik. Ni dalam kereta balik. Jalan-jalan, nak tunjuk jalan je lah. Tunjuk jalan. Kita daripada Taiping. Destinasi berikutnya Ni dah tak jalan ni. Habis ni susah. pusing aja dari belah sana. Itu kita masuk dulu stesen minyak yang sini ya. Itu bacaannya Kemunting. Kemunting Industrial Park. Ini macam kawasan industri Kemunting. Besar juga ya. Kawasan industri ni okey lah. Banyak. Masih area ni dari Kemunting lagi tapi nama apa traffic light masih hijau. Panasnya luar biasa. Tu kita dulu yang ada yang dapat itu kan yang nilai. Boleh pakai air itu 1 jak itu. Dekat nilai itu ya. Oh yang dekat nilai itu. Yang hentian baru itu. Hentian baru. Itu Holland Clear pak. Yang itu ada yang kuih kacang tu dekat Chaurasta. Oh ya Chaurasta. Bukan di dalam tu parkingnya di situ tapi tu di luarnya. Madu Pak Ali tu. Kedai yang kedai Madu Pak Ali. Madu Pak Ali jeruk. Jeruk. Tapi itunya beli di situ. Oh dia pakai tali pinggang tu nak Ya. Pakai. Sayang. Tak. Sayang. Tol. Okay, kita nak masuk tol apa pak? Taiping. Tol Taiping. Jalan Kemunting lama masih nak masuk tol Cangkat Jering. Kita terus ke? Terus. Mana merahnya? Oh, tu baru merah. Tu baru ni. Tapak RFID pun kan seret. Okay. Traffic light dah hijau dah. Kita jalan lah. Betul ya. Ni kita masuk ke lorong RFID. Main RFID.
Tol apa nama ni entah lah. Tol Cakar Cering ke? Nak masuk. Satu Taiping Utara. Oh, Plaza Tol Taiping Utara. Nama dia. Selamat jalan. Terima kasih. Dah, kita nak masuk ke Lebuh Raya. Sikit lagi. Okay. Tak boleh nak potong. Depan tu ada kereta. Lepas tu ada lori. Kok lori. Iyalah, dia angkut bawa truk, bawa ini truk. Sepatutnya kontainer, tapi tahu benda apa yang dia bawa tu besar, berat. Kita dah nak masuk Lebuh Raya. Okey, inilah kita masuk Lebuh Raya. Balik semula, masuk ke Lebuh Raya Utara Selatan. Ini Lebuh Raya dia. Kita tutup dulu video kita kali ni. Rasa dia tak boleh nak panjang-panjang. Terima kasih.